Terih kan. Habis je kena cendol, dia orang pun nak bergerak balik menuju ke JT masing-masing. Kita akan tengok orang sungai. Pelepasan. Banyak juga bot tau. Semua untuk disewa ni. Ni je tak? Bot sama pattern je semua Alright gang, sekarang ni saya dekat JT Sahabat. Belakang ni geng-geng sungai, orang sungai daripada pelbagai jenis, pelbagai JT lah kat bawah. Jadi terima kasih geng sebab datang lepak. Sekarang orang sungai memang betul-betul sahabat. Nama pun JT Sahabat. Macam ajak bergaduh lah. Alright gang, sekarang ni waktu kita berehat pukul 6.30. Sekarang ni waktu untuk santai, nak mandi ke nak apa ke, dah cukup lah untuk hari. Masih pada kita punya rider, daripada tengah hari sampai ke petang gang. Dia layan tadi. Sebenarnya memang berbeza, sungai punya ni lain dengan dia. Dia punya angin, ombak, alun. Okay gang, mandi dulu, papur je. Sumeri ataupun berada ijan kita. Sekarang ni kita kat dalam bilik. Buka katil, wind. Siap aircon air. Aku lagi nak geng selesa lah macam ni kan. Sambil mancing-mancing udang, boleh bermalam kat sini kalau malam nak balik kan, ataupun menggaduh dengan bini ke apa ke, boleh datang sini. Ini pelakon ke? Penyanyi? Lagu Tamas Sakura lah. Oh, lagu Tamas Sakura apa slash apa? Yes. Kan? Dia Dia lah. Ni dia penyanyinya. Dah sampai babe. Dia dah sampai sini babe. Program latihan polis. Ni Matang Gesik bang ni. Ni Matang Gesik. Ni Radijan kita, bonus cerita besar, semoga tercapai ceritanya.